Ni kita main cuci kedai apa semua kan. Ramai yang call saya, yang WhatsApp saya juga, kata kedai buka tak buka lah. Kita dah tutup dah hampa hari ni. Hari ni hari Rabu kita dah start bercuti kan. InsyaAllah kita akan beroperasi pula sampai Khamis ni. Okey, kita sebelum kita nak tinggal kedai memang kita akan cuci hak kebersihan kita, insyaAllah kita buat yang terbaik untuk apa semua dah. Okey, ni pun mereka tengah nak buat lagi raja-raja apa semua. Okey geng, apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasih banyak yang mana ada support di Face 88 kan. Minta ampun, minta maaf sekali ada salah silap cakap dan live ataupun konten kita lah. Masih banyak geng. Hari Khamis, Raya ke-6 kita jumpa. Dan sempoi.